Abang tengok ni dia komen apa? Harga macam ni berapa orang je beli? Siapa yang rugi cuba teka. Siapa yang rugi ya? Abang tengok di belakang sana beratok macam mana. Bukan kata beratok dekat inti daging kebab saja. Memang semua tu tengah menunggu roti john pastrami kita. Siapa yang tahu value The Fat Burger, yang tahu makanan yang The Fat Burger bawa keluar kualiti macam mana, dia akan main cari. Yang tu yang saya boleh beritahu. Dia akan main cari. Dia tahu kualiti yang The Fat Burger bawa keluar macam mana. Abang tengok di belakang tu. Alhamdulillah, yang ni punya sambutan lebih dahsyat daripada last year punya roti john T20. Lebih dahsyat. So apa boleh tengoklah beratok macam mana. Kata-kata tak ada orang nak support kita, tengoklah berapa orang yang support kita.